Mai pula dah. Haknya kitchenware mai pula dah Cik Noh ni. Tengok. Tu. Mai pula dah nampak. Dia rekod dia. Ha. Tengok. Katanya jenis tomato pula, itu jenis kopi. La 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 la. Ramai orang Malaysia mai. Untuk section budak ni. Macam mana? Hello Kitty apa semua. Hello Kitty. Oh. Kayu ni noh. Sedih. Kayu jati apa? Oh, senduk ni pun elok lah. Haknya kitchenware. Wow, siap ada Inggeris lagi. Haknya kitchenware. Senduk nasi. Ni lorong-lorong kayu. Macam-macam. Siapa yang meniaga-meniaga stick tu elok apa dalam ni noh. Oh, gila punya banyak. Sampai kecawan pun ada. Style minum kopi dah ni, no. Mak pun ada. Full lah mak dengar pakai yang ni. Ayak kena mahal lagi. Bahan ni mahal. Tak payahlah. Ni apa dia? Mangkuk apa ni? Reserve. Chongqing. Samila. Wow, ni cantik no. Buat hiasan boleh. Ini bulat. Ni bahagian tak sos macam-macam jenis. Sauce cup sauce. Ada jenis kobe warna pink pula. Itu kobe warna hijau. Kobe pink. Itu warna hijau lah, set warna pink pula. Piring buah oyster boleh ni no. Siapa meniaga oyster boleh mai beli. Ni set besar sikit. Oi. Luah lah. Pening aku pusing dalam ni. Nama pun kitchenware, bukan setakat barang-barang pinggan mangkuk ya. Stainless steel, barang plastik Tupperware semua ada. Macam-macam. Oh, barang-barang plastik. Push, penyapu ke apa semua ada lah. Plastik sampah, berui lah apalah. Tak maulah belakang, pening aku. Tengok depan sudah lah. Pisau, cerek. Barang-barang berat ni no. Buat mi celup punya tu, macam-macam ada. Payuk belanga. Apa? Payuk. Oh, kuali 4 segi pun dah. Ni orang nak buat ni tom yam ke ni? Barang-barang berasaskan rotan kau. Buat pada rotan kan ni. Pun banyak juga. Tapi harga dia tak murah lah juga. Uish, iron tembaga. Iron lama pun tau. Tapi tembaga ni. Barang-barang tembaga. Ni tempat buat. Uish. Tembaga, tempat buat baulu tembaga. Oh, berat. Ni semua tembaga. Ni talam-talam. Macam-macam ada ni. Apa yang tak ada tau ni, semua ada. Ni tempat buat tu no. Apa orang panggil buat ni? Ni tempat buat ikan no, nak bagi panah pun ada no. Ni nak apa ni? Macam barang-barang kayu semua kat ni. Jenis-jenis sos berkayu. Buat dalam kayu ni. Comel. Buat sambal belacan.
Sambal laceng. Sambal laceng ni buat kat kedai. Lagi customer ambil bola ambil bawa balik. Nyo ni 50 baht ni. 50 baht je. RM6 lebih kurang. Okey kan? Macam ni. RM4. Yang ni 155 baht. Lebih kurang 17-18 ringgit ni. Lah currency 0.8. Tak ada apa dah? Tak ada yang berkenan. Jom lah. Itu kita beli dah tu. Oh, yang ni comel lah. Nampak buaya. Boleh buaya tertarik lah ni. Tertarik. Ni apa? Tempat bekam ke? Berapa tu? Ni pun macam-macam juga ni. Baik. Wih, comel lah yang ni. Comel awak. Warna pun dah macam pinggan mangkuk punya warna dah. Nak sama warna macam ni. Awak sama warna yang ni lah. Ni bahagian gelas-gelas. Macam-macam bentuk, macam-macam warna gelas. Mak. Ni tempat bubuh sabun-sabun, conditioner apa dah ni. Shower gel, untuk nak letak shower gel. Siapa yang buka homestay ke apa semua elok lah beli ni. Nampak comel lagi. Hotel homestay apa semua kan. Ya, ni ada ni jenis kerang tapi warna putih je nah. Kerang putih kan ni. Pasu-pasu bunga apa dah nah. Tarik. Pasu. Mana kata hiasan rumah apa dah. Bukan kitchenware je, hiasan rumah apa dah. Penin. Kos kerugian hari ni tak banyak. Sebab itu dah beli banyak dah. Hari ni main top up sikit ya. Selamat sikit lah. Dalam 2,500 baht. Sikit je hari ni. Dalam 2,800 dekat 300 ringgit jugalah. Tak ada. Tak banyak. Banyak tu yang dekat 300. Apa yang main lah. Sikit je. Dekat 300 ringgit. Ambil betul je lah. Mampu ke? Itu banyak. Nah tu. Ni tak banyak. Sikit ya. Banyak tu ya. 300 ringgit. Sudah ke? Tak murah juga nyai. Langkawi murah lagi.